Semayang dulu. Sebab sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang sembahyang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah terang mana pun, tapi kalau dia sembahyang, buah dia ada had. Percayalah. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak sembahyang, maka jahat dia tidak bersempatan. Saya cakap atas dasar saya pernah berjumpa dengan lebih 100,000 pelajar remaja. Bila saya masuk ceramah di sekolah menengah, saya akan tanya beberapa soalan sebelum mula ceramah, antaranya sembahyang. Dan tak pernah saya jumpa sekolah menengah yang 50% pelajar dia solat, tak pernah. Bila kita baca kajian universiti, kajian orang perseorangan, kajian dalam internet, tuan-tuan boleh tengok banyak kajian. Bila mereka sebut 80% orang Islam Malaysia tak semayang, 85% umat Islam Malaysia tak solat, benda tu dapat dibuktikan, kita sendiri buktikan. Bila kita tanya, Allahu Akbar, betul ya rupanya memang tak semayang. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan semayang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak semayang, dia buatlah 1000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Salat.